Apa yang terjadi, kau kena tengok konten saya. Kenapa dia jadi macam ni dengan saya? Boy. Okay. Boy. Kes semalam. Aku nak shoot dengan dia, boleh? Tak, kes magic semalam. Sabar, lagu tu lagi 4 minit sebelum aku post konten. Okay, boleh. Tak sini lah. Tak apa lah. Kau ingat kes semalam yang boy kena rasuk yang kita buat magic tu? Tak habis. Okay, tarik nafas. Tak ada tiup lagi kan? Tak ada tiup. Kalau kau nak kalau kau nak tahu apa yang terjadi terhadap boy Cyril dan kenapa dia boleh jadi macam ni. Okay. Aku minta maaf pasal semalam guys. Saya minta maaf dulu. Yang pasal kalau kau tengok konten kejap lagi, saya betul-betul minta maaf. Apa yang berlaku tu, kita orang di luar kawalan saya dengan Lokman, kita orang cuba just buat magic, tapi tak expect pula benda ni boleh memasuki badan boy. Tahu lah. And then sampai satu tahap, saya jujur juga, korang kalau nak tengok konten tu, korang tolong jangan duduk dekat pihak ramai. Sebab apa, nanti korang ketawa terbahak-bahak. Sebab benda ni okay. Okay. Betul lah boy. Minta maaf sangat-sangat. Untuk yang peminat-peminat boy, tolong yang kecang saya macam mana. Asal muka boy? Macam muka boy unik kot. asal orang kecang boy. Asal kau nak kecang-kecang boy. Asal kau nak kecang-kecang boy. Jangan konten sebab aku tengah shoot ni. Okay. Jangan konten kan? Tak kata promote konten pula ya. Duduk lagi. Kau okey lagi? Okay. Kau kenapa? Lepas konten apa kau kata? Kau 2.5 lagi. setengah hati. Kau tahu tak apa yang Kau betul-betul minat Mak Godok? Sama Godok ni Mak Godok? Sama lah Mak Godok. Bermarah Luqman tak? Tak tahu. Kau kena tengok konten Luqman. Dan yang paling penting kejap lagi, pukul 2.30 konten saya post. Dan konten tu adalah melibatkan perempuan. Dia agak tak kena rasuk beria sangat sebab terlampau terpukau dengan magic saya. Tapi boy, dia punya tahap kerasukan dia sangat tinggi. Betul tak bang? Betul. Cakap sikit kat view. Betul. Dia magic je sampai aku terasuk sudah. Ya. Tarik nafas sikit. Kenapa? Oh, kalau kau nak tahu kenapa dia gelap macam ni, kau kena tengok konten saya kejap lagi. Okay. Bobel kena bully ke? Tapi dia kena bully kan? Ni abang-abang senior baik tak baik? Baik guys. Baik tak baik? Baik. Baik tak baik? Baik. Bagi tahu viewers, baik tak baik abang Baik senior? guys, orang semua baik guys. Betul tak betul? Betul. Kita orang layan macam mana? Lain macam ada guys. Mak kau bung. Kau balik ke? Ni, tak boleh. Tak ada. Help me. Kiwat live. Hot ni dia gesek Pakistan ni. Lepas tu kita nak mana? Boleh reject Sekarang ni. Dia nak give. Aku dah reject. Dia nak give. Dia kata. Dia sabar dulu. Orang bagi give. Not interest. Not interest. Iya. Ni lah tekan ni. Je lah. Mana? Oh, tak sabar kuat. Okey, boy tak suka kandar, tak apa. Okey. Tak apa. Tak suka kandar tu. Tak apa. Oh. Lagi tu je. Tak suka kandar, dia tahu lah. Bukan reward shot. Kan cakap tadi tunggu 2.5, tak apa. 2.5 Tak apa, dah. Dah. 1 minit lagi. Apa ni? 1 minit lagi. Tak payah lah, sentuh-sentuh. Pergi lah kat rumah tu. Ayo, tak apa ya. Asal? Okay. Klik. Okay lah, pingsan dah. Tu 30 sudah. Okay, bye. Okay guys, kau dah tahu kenapa boy sharing kena rasuk? Kau boleh tengok konten saya sekarang 4,600. Kau boleh komen ramai-ramai sekarang dekat YT saya now. Go guys. Go.